سيدنا ومولانا محمد ونبينا وحبيبنا وشفيعنا Yes, kita berada di masjid. Nampak Masjid negeri tak? Kalau nampak cerah so, alam masjid negeri memang keadaan sangat gelap lah. Okay, sebab kau sebut buka lah. Okay, kat ni lah. duduk Okay, kita berada di masjid nak ke Masjid apa? negeri. Masjid negeri. Kita nak faham. Masjid negeri Pahang. Kita nak apa ni, iktikaf sini lah sebelum malam terakhir ni. Tuan malam nak suluh kat atas. Aku suluh kat you ni. Orang tengah tidur. So kita orang cakap slow sikit lah. So ni malam terakhir ni, saya nak tunjuk suasana lah, experience kita orang kan. Tunggulah nanti kita orang rakam lagi. Tengok lah apa mana boleh rakam, kita orang rakam. Mana kita orang tunjuk time tak ada flashlight lah. Semua tengah tidur, so kita orang tak nak bising-bising sangat. So sini kawasan Masjid Negeri ni dia besar lah. Nak tidur sini ada kawasan berkapet. So belah sana kawasan utama, belah sana pun ada bahagian ni perempuan pun belah belakang. So ni kita orang nak buat persiapan nak tidur lah. Sekarang pukul 12.30. So kita orang persiapan nak tidur. Lepas tu pukul 3.30 macam tu kita akan bangun balik. So see you guys. Rekod. Ha? Rekod. Rekod apa? Dah makan ni? Dah makan. Oh, makan Jangan sama? makan bawa nak rekod. Ya, jangan makan. Okay. Okay. Lauk daging kan. Lauk daging. Tu lah, dulu daging ni. Sup daging yang satu lagi tu daging apa? Daging black pepper kat sini. Lepas tu ada ikan, kau tak ambil ikan sebab dari daging lah. Kau pun jangan sikit makan ikan. Sebab tentu kau makan ikan tinggi-tinggi je. Ada apa ni? Yang puding tu kan. Ada? Okay kan, makan dulu. Tahu. Yang tak boleh beza lah antara yang apa yang bersih tak bersih, yang apa nama itu, yang wajib tak wajib, dia tak boleh beza lah. Kadang-kadang ada keperluan potong hajat pergi ke tangga ataupun ada keperluan di luar